Muka surat apa nama? 32. Betul. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengajar hari ini kelas kita dengan izin Allah dalam berdasarkan kitab Al-Iman, Arkanuhu wa Hakikatuhu wa Nawaqiduhu oleh Syekh Dr. Muhammad Naim Yasin Al-Masri. Untuk terjemahan kita lah. Baik. Kita sekarang sampai pada muka surat 32. Tak salah saya? 31. 31? Kita ni asal ketiga takbir ni. Baik. Pada dekat pegang. Undang-undang ayat tu. Asas ketiga, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat tanpa menanya tentang kafiah. Ini penting, ini kaedah. Iman, kaedah tauhid, akidah Islam salafus salih ni ataupun akidah salaf, dia tak perlu tanya kafiah bagaimana, kenapa, kan, tak. Tapi kalau golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, dia suka tanya, kan, dia ada masalah. Baik, asas ini menuntut. Bila sebut asas ini, dia asas tu. Benda ni penting, menuntut daripada hamba yang mukallaf, yang beriman tadi, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah mengikut yang dinaskan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi sifat-sifatnya, sifat 20 tu tak betul ya. Nabi tak mengajar sifat 20. Nabi ajar sahabat-sahabat nama-nama dan sifatnya ada dalam Quran, yang ada dalam Hadis. Anda sendiri pernah tanyalah pada kawan-kawan yang jenis Asy'ariyah ni. Baik, kalau kita terima sifat 20, kenapa 20 tu? Sedangkan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim itu Fatihah, kan? Surah Fatihah. Kenapa tak masuk Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdu, Ar-Rabb? Kenapa tak masuk dalam sifat 20? Dia sudah jawab. Tolong beritahu saya. Kalau awak kata boleh dia betul dalam sifat 20, saya terimalah sifat ni. Tapi saya nak tanya, adakah zaman Nabi dan sahabat, 4 mazhab 4 dan ulama-ulama salafus salih, mereka beriman dengan sifat-sifat 20 ni? Adakah ajaran Rasul 20 ni? Tak ada. Bila tak ada, kenapa kita beriman dengan sifat 20 yang diajar oleh Nabi, yang diajar oleh Allah dan Rasul? Ialah sifat iman, ialah rukun iman yang 6, Islam yang 5. Itulah dia, itulah akidah. Bila bertemu ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, kan, ayat yang akhir sekali, kita buka surah Ar-Rahman, Al-Baqarah, ayat yang akhir sekali 286. Kita boleh buka Quran, ada nampak Al-Baqarah ayat 286. Kan 285 dulu. 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran. Rasul tu apa tu? Rasulullah. Yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya Allah. Dan bagaimana pula orang-orang yang beriman? Qulul amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Apa tu? La nufariqu baina ahadin min rasulih. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Nampak? Berapa dah? 4. Ada 2 lagi, kan? Itu kena baca ayat yang lain. Bacalah hadis Allah. Yang malaikat diberi tanya tu, kan? Untuk Islam itu iman, kan? Jadi orang Asy'ariyah, Maturidiyah, yang asalnya betul mereka awal, ulama-ulama yang bawa tu untuk memudahkan orang awam.
Tapi dia tambah, dia membuat soalan-soalan, dia membangkitkan ta'rtil, takif, kafiyah dan sebagainya, dia rosak. Tapi ini pelik, kenapa dinotahkan takat 20 lah? 20 wajib, 20 mustahil, satu harus. Itu satu benda yang pelik. Baik. Dia kata tanpa menanya tentang hakafiatnya, tanpa membahas tentang hakikatnya, kita tak tahu. Kerana mengetahui kafiat sifat-sifat itu bergantung kepada mengetahui kafiat zat Allah. Sebab sifat bagi sesuatu berlawanan menurut keberlainan mausuf, yang zat yang disifatkan. Adapun zat Allah tidak harus ditanya tentang hakikat dan kafiatnya. Kita takkan tahu. Contohlah, contoh cerita dari sifat dan hakikat zat. Kita minum ais ni manis kan? Cerita buat manis tak boleh. Kita makan rambutan dengan manis kan? Cerita zat manis tak boleh. Dia boleh cerita Allah tak ada lah. Kalau lah buahan yang Allah jadikan, air minum yang Allah jadi, gula yang Allah jadikan tu, kita tak boleh nak urai. Bagaimana diri Allah tak ada? Kita serah pula pada Allah, sudah lah. Kita percaya air itu manis, sudah lah. Itu iman lah. Kita beriman dengan buah ni ada manis. Macam mana sifat zat manis ni, tak tahu. Allah yang tahu. Sudah lah. Yang manis antara buah dengan gula dengan buah yang lain tak sama. Siapa jadikan semua tu? Allah Ta'ala. Senang kita fikir begitu. Senang beriman. Balik hati yang besar pun tak. Baik. Begitu juga kafiat. Sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak harus ditanya tentang kafiat. Tadi zat kan? Ini sifat. Lantaran itu, kebanyakan ulama dahulu ketika ditanya mengenai istawa, bersemayam Allah di atas aras, mereka menjawab istawa, bersemayam. Semayam duduk ke melentang, itu Tuhan. Itu hak Allah. Kenapa nak tanya? Pengertiannya adalah jelas. Caranya tidak diketahui. Beriman dengan sifat ini adalah wajib. Manakala bertanya tentang kafiatnya adalah bid'ah. Ini adalah kata-kata Imam Malik bin Anas. Ustaz punya versi lama ke? Kenapa? Ustaznya dekat 31 kan? Saya yang Ustaz baca ni dekat muka surat 30. Ayat itu baru. Oh, iyalah. Tapi tajuk tu satu je lah. Tapi betul lah tu. Para ulama dahulu telah bersepakat mengatakan kita tidak mengetahui kafiat sifat-sifat Allah. Ulama ni orang salah. Bertanya mengenai kafiatnya adalah bid'ah. Siapa yang bertanya memang tukar makna pun siapa ni? Macam contohnya kuasa. Kuasa Allah kan? Maksudnya tangan Allah. Kita kata tangan Allah, dia kata ditukar kepada kaedah kebesaran. Kan dia kata masuk tangan Allah Taala tu adalah kuasa. Tak boleh. Istiwa jadi istaula. Istaula. Seandainya ada orang bertanyakan kita bagaimanakah turunnya roh ke langit dunia. Ni ada ayat Quran. Allah langit, Allah tak tiap-tiap malam Allah turun ke langit. Allah turun ke langit dunia. Tiap-tiap malam sepanjang tahun. Sampai kiamat. Maka hendaklah kita bertanyakan mereka kembali, bagaimana zat Allah? Ini pengarang kabur ni. Apabila mereka menjawab, kita tidak mengetahui kafiat zat Allah, maka kita menjawab, kita juga tidak mengetahui kafiat turunnya Allah. Senang. Tapi tak yang di atas, dia akan turun ke bawah. Tak yang tinggi, dia akan turun. Allah tu a'la, tinggi. Bila tinggi, takkan tinggi macam batang pokok. Tak, Allah mesti atas lebih pada langit. Itu maksud tinggi. Maha tinggi. Kerana kita juga tidak mengetahui kafiat turunnya Allah. Kerana tahu kafiat sifat memastikan tahunya zat. Sebab zat sifat itu adalah ukuran dari zat. Maka bagaimana kamu meminta kami terangkan cara pendengaran Allah, penglihatannya Allah, percakapannya, persemayamnya, dan turun ke langit dunia, sedangkan kamu sendiri tidak tahu kafiat zat dia. Nampak? Baik. Apabila kamu ni tu samalah. Apabila kamu mengetahui, mengakuinya bahawa Allah itu suatu zat
hakiki yang sabit, yang mesti bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, maka pendengaran Allah, kelihatannya, percakapannya, turunnya ke langit dunia dan bersemayam di atas aras adalah suatu hakiki yang sabit juga, nampak? Kerana zat Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu sekali tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk seperti sifat mendengar, melihat, bercakap, turun dan bersemayam. Dia macam kita guna istilah raja bersemayam di tahta, kan? Adakah kalau kita tengok makhluk bersemayam, dia duduk atas satu mahligai lah, satu astaka dia lah. Adakah Allah itu? Tidak. Tak sama. Tapi Allah bersemayam lah. Tenang. Beriman sudah lah. Tanya ditanya macam mana duduk ke, ada mahligai, ada datar. Nampak dia kata aras itu di atas, dia duduk di bawahnya air. Alang lagi pening. Yalah, kalau dalam Bidayah Nihaya tu, kursi arash tu di atas air kan. Jadi nak explain benda tu pun tak boleh. Air tu atas kursi pula. Banyak ditanggung oleh malaikat. Jangan tanya semua tu. Kita beriman sudah lah. Senang gini. Orang awam senang dia percaya sebetulnya akidah salah. Ya, siapa turunkan air dari langit? Orang kafir cakap di sifat rububiyah. Tuhan Allah turun. Manusia yang biasa beriman ni pun kata, air ni dari langit. Allah turunkan langit tu, hujan tu. Kan? Sehingga banjir kan? Dia seumpamanya. Kemudian, masa ni malam, besok siang, panas kan? Ataupun dia mendung kan? Siapa menguruskan dia? Allah Ta'ala, dia mau beriman. Sudah cukup memadai dah. Tapi ada syarat lagi. Terik, hulu ya. Terik liah apa dia? Semua benda yang kita nak ibadah, nak doa, nak baca, nak korban, nak nazar, semua kepada Allah, tak boleh kepada yang lain. Itu orang tak ada, orang kafir tak faham. Dia ada perantaraan kepada Allah. Tak boleh. Itu syirik. Kemudian beriman dengan sifat, nama-nama dan sifat. Kenapa sifat 20 je? Itu kita tanya puak-puak yang Asy'ariyah kan, dia tak boleh jawab. Asma' wa sifat tu macam contoh macam Asmaul Husna kan. Ada 99. Jadi 99 nama tu adalah sifat dia jugalah kan. Ya. Dan semua tu berdiri di atas zat dia. Nampak tak? Dia tak boleh pisah. Jadi benda Asmaul Husna tu sendiri dah membungkam sifat 20 tu ah. Ya. Kenapa 20? Sedangkan Asmaul Husna tu ada 99. Lebih banyak daripada 20 tu. Nampak? Tak faham? Kalau campur lebih daripada itu 99 jadi 100 lebih. Ya, 99 campur 20 apa? 119. Payah nak buat ni. Baik. Kita pergi berikutnya. Dengan keterangan di atas sudahlah bahawa tauhid bahagian ini yang ketiga ni. Asal yang ketiga ni kan mempunyai beberapa permasalahan yang setiap muslim mesti menjauhi. Masuk mesti sini wajib tinggal. Kalau kita beriman, kalau kita buat juga kita masalah. Baru ni saya ngajar budak-budak, anak-anak asnaf, yatim lah. Suruh buat apa yang Allah suruh, suruh beramal dengan apa yang Allah suruh dan Rasul. Apabila kita beriman dengan Allah dan Rasul dan kita buat ibadah-ibadahnya Nabi ajar, Nabi tunjuk, yang sabit dari Nabi. Yang tak sabit tak boleh pakai. Dia tak faham sabit tu apa kan? Maksudnya yang Nabi ajar sah segi undang agama ni. Seperti kita masuk jamban kan ada doa bangun tidur, doa tidur, kan, doa baju, doa makan dan seumpamanya. Kita beribadah, doa, tu semayang, semuanya ikut Nabi 100%. Tak tukar tambah. Bila kita ikut Nabi, betul-betul ikut Nabi, bila kita mati, benar-benar kita mesti beriman yang beramal soleh. Bila masuk kubur, ada dua riwayat. Satu riwayat datang malaikat tanya kan, ada
Satu riwayat yang malaikat tanya, kamu kenal tak lelaki tu? Itu dalam kubur kita ni. Dalam alam barzakh tu, kamu kenal tak lelaki tu, pemuda ni? Kalau kita beriman dengan Nabi, kita beramal apa yang Nabi sebut, kita kenal Nabi tu. Dalam kubur ni hadis Bukhari. Tapi kalau kita tak kenal, tak beramal dengan buat bukan-bukan tok guru, zikir tok guru, semua ambil amalan tok guru, bukan dari Nabi, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, kita tak kenal. Ingat ni, baik kamu lelaki atau perempuan, tak kenal Nabi payah. Contoh sebagai contoh mudah lah. Kita nak hantar kad raya. Kita sayangkan sultan kita. Kawan kita lah senang. Tapi kawan kita tu nama dia tahu. Sifat dia baik. Nama tahu. Tapi alamat tak ada. Sampai nak surat kad raya tu, tak sah. Begitulah ibadah kita. Baru semalam dengar, tadi saya ulang lagi sekali. Saya dah ada hantar dalam grup keluarga lah, kamu ni. Ada temazah ulah. Ada orang yang mengenang kamu, orang yang mengenang kamu. Tapi tak kenal Tuhan. Ada orang yang buat maksiat. Ujung akhir ni dia kenal Tuhan, dia beramal, dia bertobat. Dia masuk dia ada syurga. Ada hadis yang Bukhari Muslim. Bukan. Tengok pemakan tu dia geram dah. Benda ni ada apa, ketagih sikit. Betul dia rasa ni. Kunyah satu dia nak lagi ya. Baik. Tapi dia boleh pecah bibir ke? Yalah. Langit ni. Kering lah. Baik. Pertama, ada benda yang mesti kita jauh setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Pertama, permasalahan tasbih. Tasbih ni menyerupai macam hadis Tirmizi tu kan, Al-Bahaki. Apa ni? Hadis bunyi, dia lupa hadis. La tasbih qaumi fa huwa minhum. Janganlah kamu menyerupai satu kaum tu, kamu akan masuk kaum tersebut. Maka tasbih artinya menyerupai sifat-sifat makhluk. Seperti orang Nasrani menyerupakan Isa putra Maryam dengan Allah. Dia kata Isa anak Allah. Orang-orang Yahudi menyerupakan Uzair dengan Allah juga zaman Nabi Musa. Uzair anak Allah. Orang-orang musyrikin zaman Nabi menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah. Dan seperti segulungan manusia menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, tangan Allah dengan tangan makhluk, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk dan sebagainya. Tak bolehlah samakan Tuhan. Tak boleh. Walaupun Allah sebut dalam Quran banyak ayat-ayat tangan, wajah Allah dalam Quran banyak berulang-ulang kali. Ya, kita terus beriman wajah, tapi tak sama dengan makhluk, wajah makhluk Allah. Nampak tak? Tangan dia tangan Allah, kita beriman, tapi tak sama dengan tangan makhluk. Apa salah? Kita beriman tu dengan tangan Allah, wajah Allah, turunnya Allah dalam dunia. Tetapi macam mana turunnya bukan makhluk, bukan macam makhluk, tak sama, tak serupa. Dalilnya suratul apa ni? Laisa kulli shay'un wa huwas sami'ul basir. Ada ayat kita baca dulu. Ni ayat suratul Syura. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Suratul Syura ayat 11. Pegang ayat tu sudahlah. Kita berhenti sekejap makan. Saya kadang-kadang bila makan ayam contohnya, telur atau berbeza benda-benda lain, aku mula ada gatal sampai kepala, sampai tangan-tangan ni buka-muka juga. Allergi kot. Allergi. Bila makan ubat ataupun kita basuh dengan air kan tak hilang. Tak lawak lah, ni nak tidur tak boleh. Pas makan ubat. Mana yang panas lah. Ais juga hilang.
Tapi tak larang kita asyik nak basah badan ni. Betul lah. Kadang dia bengkak macam ni. Nah, iyalah. Baik. Permasalahan tahrif. Tahrif artinya menukar atau menggantikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan lain. Dengan cara menambah atau mengurang atau mengubah baris ikhraj seperti membaca yukallimullahu Musa taklima. Dengan membaca kalimah Allah dengan baris atas. Wa taklima Allah kan? Dengan berarti Nabi Musa bercakap dengan Allah, bukan Allah yang bercakap dengan Nabi Musa. Nampak terbalik. Atau mentakwilkan. Mentakwil satu masalah. Suatu lafaz dengan takwilan yang tidak ma'ruf dalam bahasa Arab. Seperti mentakwilkan lafaz wajah dengan makna zat. Nampak? Dan lafaz istiwa, ni Istiwa. sebenarnya dengan makna istilah. Istilau kan? Istaula. Tak betul ni. Istaula tu menguasai kan? Tak ada pen. Ni orang yang cetak ni dia tak betul. Nanti terjemah betul lah, tapi dia bahasa Arab kan, tak boleh terhenti tak boleh bahasa Arab. Istaula semuanya. Menguasai, bukan bersemayam. Ini namanya mentakwil. Takrif lah, mengubah makna. Hukum ni haram. Susah. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan ta'til. Ta'til artinya menepikan sifat-sifat uluhiyah Allah dan mengingkari adanya sifat itu pada Allah. Seperti menepikan sifat-sifat kesempurnaan daripada Allah. Dalam arti kata mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Menepikan hubungan manusia dengan Allah. Dengan arti kata mengingkari kewajipan beribadah kepada Allah. Dan menepikan sesuatu yang dibuat daripada perbuat. Seperti orang yang berkata segala makhluk ini qadim. Allah tidak mengadakan dan tidak menepikannya dan tidak menciptakannya. Nampak ni? Ini bahaya. Ta'til. Sifat uluhiyah tu. Contohnya kalau kita nampak hari ni ahli-ahli ibadah ni, golongan-golongan Habib kan, golongan-golongan sufi, golongan-golongan tarikat ni memang pergi menyembah kubur. Dipanggil kuburiun kan. Mereka ni salah. Sama dengan Hindu. Dengan golongan-golongan di Yaman banyak. Yang di Sana'a tu betul lah. Tapi kalau di Tarim, dipanggil Kota Seribu Wali. ada satu nama tempat tu yang Rasul hadis. Allah lupa nama. Taif bukan? Ya. So kata ada apabila seorang hamba yang berjalan daripada tanah Arab ni sehingga sampai ke Yaman tu, ada satu tempat nama dia sebutan hadis. Allahu akbar. Itu tanda maknanya Islam tu aman. Bukan aman dari segi agama dan juga segi pengembara ilmu, tapi aman segala-galanya. Nabi orang ambil hadis tu dengan takrif yang lain, dengan maksud yang lain. Dia menyembah kubur Nabi Nuh, Nabi Hud. Puak-puak sesat ni setan suka. Dan dia gambarkan golongan-golongan Habib sufi tarikat yang menyembah kubur. Satu gambaran yang baik, yang elok. Kita tengok pun sebiji macam Syiah ataupun Hindu menyanyi, menari, berkumpul ramai-ramai dengan baca, dengan buat benda-benda yang Hindu lah buat bunga kan, terlalu cantik kan, dia orang datang ramai. Orang kita bodoh tak ada ilmu. Golongan sufi ni sikit-sikit cerita pasal wali, pasal keramah. Keramah wali, keramah ni kan wajib. Kau wajib percaya. Yang boleh percaya satu apa dia?
Satu kita wajib percaya. Dia termasuk beriman. Mujizat. Itu je. Kasyaf, karamah. Selain itu jaga juga kadang-kadang ada istirahat. Ada sihir kan. Itu dosa dari syirik. Sihir. Wah, bahaya tu. Orang kita tak reti, tak ada ilmu. Pertama guna-guna Sofi ni. Saya pernah ikut, saya tahu lah. Dia pun cerita wali. Cerita wali. Kita Quran hadis tak ada. Doa angkat orang. Walaupun kita pergi kubur Nabi, kita minta. Salah. Nabi tak bagi. Tetap syirik juga walaupun jumpa Nabi. Nabi Nuhud. Sebab Nabi kita tak kena begitu. Tapi ada yang mudah dewa-dewakan sehingga mengatakan Rasulullah. Itulah anak Allah Ta'ala. Bukan Allah. Dah sampai Nur Muhammad. Nur Muhammad itu karut tu. Besok di akhirat kelak, yang 73 golongan tu, yang 72 tu mereka lah di antaranya. Tak jauh lah. Kita belajar dengan betul, beramal bukti mana yang biar dah. Kalau kita rasa benda tak betul, jangan buat. Tak dosa pun. Kalau kita buat kan takut silap. Rasulullah yang hantar kamu kan menengok. Tanya. Saya bagi keluarga saya sama. Okey, berikutnya keempat permasalahan takyif. Itu apa dah ni? 940. Baik. Takyif artinya menentukan kafiat. Ini tak bahaya ni. Sifat-sifat Allah dan menetapkan hakikatnya, mana boleh kita tak tahu benda lain. Cara memahami sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis mengikut pengertian yang zahir tanpa tasbih. Itu bukan zahir ni. Tanpa ta'til. Tadi kan? Tanpa takyif. Jadi sekarang ni adalah cara diilmukan oleh ilmu-ilmu dahulu daripada para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Berkata Al-Sawkani, Muhammad bin Ali Al-Sawkani, ini orang Sana'ah, rahimahullah ta'ala, dia mazhab Syafi'i. Saya takat ni 2-3 kitab baru dapat lah. Tapi tengah cari kitab-kitab lain, contohnya yang apa ni, Saul Jarrah, tidak tu kitab tu. Tak dapat lagi. Dan dengan cerita tak ada orang tak ada terjemahkan. Tak tahu Saul Jarrah sudah. Lagi apa? Ini Nauli Autar Bisyarah Al-Muttaqa. Tapi ada semua sering kasar. Sifat hadis kita dia ni ulama hadis. Baik, dia kata apa? Mazhab para salafus saleh dahulu daripada para sahabat, tabi'in, tabi'in rahimahullahu ta'ala ialah memahami sifat-sifat Allah mengikut pengertian zahir. Bukan zahir je. Al-Quran sebut juga kan hadis ni. Tanpa takyif. Kita menentukan kafiat tak ada. Kita tanpa tasbih menyumpurkan, tanpa taktil, iaitu kita menepikan sifat-sifat uluhiyah, dan tanpa takwil. Takwil belum biar tadi. Takwil dalam apa? Dalam ta'rif. Sama tu. Contoh tadi lah tangan Allah. Itu boleh mana Allah. Macam mana rupa tak sama dengan makhluk. Tak. Sisa yang masalah. Tak payah pergi cari, pergi takwil, pergi ubah, tak usah. Kita sesat sehingga sesatnya ni ramai. Kita mana tahu benda gaib tu, hanya tahu Allah yang Rasulullah tak tahu. Yang cuba bagi reka tu syaitan lah. Suruh akal dia cari. Akal itu makhluk. Baik. Bila ada orang menanya kepada mereka mengenai suatu sifat Allah, mereka membawa dalilnya dan tidak bercakap banyak dengan mengatakan begitu dan begini. Mereka berkata firman Allah baginya, kami tidak tahu lebih daripada itu. Tenang, Allah Mu'alam. Dah. Aku tu'minu bila. Beriman sudah. Yang kami tidak mengharungi dan dalam pembahasan perkara yang kami tidak tahu. Betul. Ni akidah salah. Sebab-sebab begitu. Allah tidak mengizinkan kami lebih daripada itu. Itu clear.
Ini cerita ni, kitab ni habis kitab belajar dengan adik saya, keluarga saya. Saya pakai kitab ni. Ini lebih kemeh hari ni. Itu baru buku tinggi lagi, tinggi-tinggi kita kat pening kan. Yalah. Tapi yang penting, susah pening. Allah beriman dengan Allah ni, apa yang Allah suruh kita buat, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Begitu juga Rasulullah. Apa yang Rasulullah suruh kita buat, apa yang Rasulullah larang tinggalkan. Yang Rasulullah tak buat, jangan buat. Itulah sunnah. Yang Rasulullah buat, kita buat. Itu sunnah. Barulah hidup kita, umur kita diberkati. InsyaAllah rezeki bertambah. Saya ada cerita dengan kawan saya tanya soalan. Saya bagi dah. Dan Boleh ingat saja. Sekiranya penanya tanyalah menghendaki lebih daripada pengertian zahir itu, mereka melarang keras. Mereka ni siapa? Sahabat, tabi'in, ulama saleh, salafus saleh. Kerana mencari perkara yang tak mungkin diperoleh. Kerana apa? Kerana perbuatan demikian caranya diterima dan diwarisi daripada Rasulullah SAW, daripada para sahabat anak murid dia, daripada tabi'in anak murid sahabat. Jika kurang ni, pegang ni, putus lama. Guna dah. Baik ibadah, baik hukum, baik baik sejarah, baik akidah, kan? Baik syariat, baik akhlak. Amalan-amalan yang sabit yang merupakan baca Quran, baca hadis, buat amal zikirullah, selawat dan semuanya ketika apa yang Rasulullah ajar para sahabat. Sahabat ajar para tabi'in sampai sekarang. Kita ikut 3 kurang ni, kita selamat dunia. Walaupun zaman kita zaman dah sudah maju, pakai tak duduk orang tanah, kita duduk atas langit sekalipun, hukum sebenarnya tetap sama. Tapi tak mustahil kita duduk atas langit. Tak ada duduk atas bumi lah, tak mustahil. Memang tak ada, bumi dah sama bila-bila. Jangan orang cerita science fiction kan. Kalau semuanya dah duduk rumah atas langit semua, pakai jet, semua pakai yang macam cerita science fiction. Semayang macam mana? Kaabah kita kat bawah. Tak mustahil bila demikian. Malah kita hari zaman perang senapan tak keluar dah, punya ada pedang balik. Hadis saya Bukhari Muslim sebut peperangan Ghazwatul Kubra tu. kita akan kembali kepada zaman dulu. Contohlah, kita pernah kena ta'un. Mana senjata moden boleh selesai masalah ta'un? Mati beribu-ribu. Paling baru COVID. COVID kan? COVID pun sama. Setiap 100 tahun dia datang penyakit tu. Mati beratus-ratus ribu sebelumnya. Walaupun kita tak nafikan zaman sekarang, bom, hidrogen gas, apa lagi? Senapan, peluru kan? Memang dengan izin Allah jadilah mati, meletup seumpamanya. Tapi kalau Allah kata satu ketika semua tu tak boleh meletup, kita tak boleh, kita kena percaya. Okey, kita tengok sambung balik. Ni ucapan dia lagi, ni ucapan si Syaukani lagi tak habis. Di abad keagungan Islam dahulu, kata Syaukani, percakapan mereka siapa? Sahabat tabi'in mengenai sifat Allah dan cara memahaminya adalah sepakat, kata muafakat ni. Tak ada macam apa sama mereka. Mereka mengambil berat dengan kewajipan yang Allah perintahkan dan berilmu dengan ajaran yang diperlukan seperti beriman kepada Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melakukan puasa, mengerjakan haji, berjihad, mengorbankan harta benda pada jalan kebajikan, menuntut ilmu, membimbing manusia ke arah kebajikan, tekun dengan amalan yang membawa kejayaan, mendapat syurga dan kelepasan daripada seksa api neraka. Mereka menyuruh, mereka ni sahabat, menyuruh manusia kepadanya ma'ruf dan melarang daripada perkara yang mungkar. Melarang manusia supaya tidak melakukan kezaliman, mengikut kemampuan mereka. Mereka tidak sibuk dengan amalan-amalan lain yang Allah tidak membebankan ke atas mereka. Nampak? Memenatkan diri mencari hakikat zat Allah bukanlah cara hidup mereka. Nampak? Agama di masa itu suci dan bersih daripada kotoran bid'ah. Semua cakap ni As-Syaukani, Al-Imam Muhammad Ali As-Syaukani
dari kitabnya At-Tahfidh Mazhab As-Salaf asal penialan itu. Sarah lah. Ni dia tabi'ut kan? Dia tak dia Tabi'in. mutakallimin. Oh dah. Agak mutakallimin Khalaf lah. Mutakallimin kemudian. Di khalaf lah. Khalaf. Tapi dia salah lah. Tidak ada. Salah. Nak tahu cerita-cerita ni kena cari buku sejarah. Ada sejarah tadi ni. Iyalah, itu penting. Nak tahu sejarah sahabat-sahabat, ulama-ulama, tak salah lah. Baik. Kita sekarang ni masuk ke bahagian sifat-sifat ni. Kita habiskan dulu ni. Baru masuk pada nama Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah jenis-jenis sifat. Sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis terbahagi kepada dua jenis. Satu sifat zat, satu sifat perbuatan. Fi'il. Sifat zat ialah sifat-sifat yang lazim bagi Allah dan tidak tercerai tanggal daripadanya, seperti sifat an-nafsu. An-nafs. An-nafs ni ada yang zat Allah. Al-haya, hidup. As-sama' mendengar. Al-wajh, muka, nampak? Wajah, muka lah. Allah ada ke? Ada. Baca cuma beriman terus. Al-qidam, sedia kala. Bukan al-qadim. Al-azamah, keagungan. Al-ilm, ilmu mengetahui. Al-qudrah, berkuasa. Al-bashar, salah aja tu. Bashar, B-A-H-S-A-R. Ini salah ni. Melihat. Al-kalam, berkata-kata, bercakap. Al-mulk, memiliki. Al-kibriya, kebesaran. Sifat Allah ni. Al-ulu, tinggi. Ni kata beriman ni. Al-ulu, Allah tinggi. Al-ghina, kaya. Al-hikmah, bijaksana. Ini namanya sifat zat. Adapun sifat perbuatan pula ialah sifat-sifat yang tertakluk dengan kehendak Allah dan kudratnya, seperti sifat pertama al-istawa, bersemayam. Kedua al-maji, al-maji'u, datang. Ad-dakhih, ketua, Tahu. kan? Yang sebut ketua tu. Sini dia, saya ketawa. Maknanya ini salah. Tak betul. Ketawa kan? Al-hub, cinta. Allah nak cinta dengan hamba dia. Al-saqat, al-marah, marah lah. Al-ghalab, murka. Kalau bahasa asalnya al-ghalab ni marah. Al-maqat, meradang. An-nuzul, turun ke langit dunia. Ini sifat dia, sifat kekuatan. Al-ujub, tertarik hati. Al-ridha, redha. Al-kurh, benci. Al-fah, gembira. Yang tadi tu al-dakhil ni ketawa ya. Dia tak ada pen, dia baca balik. Kemudian al-makr, tipu hela. Al-kaid ada ayat Quran ni. Merencana tipu hela. Baik. Sifat zat dan sifat fi'il, kedua-duanya wajib diisbatkan bagi Allah mengikut pengertian yang layak dengan kesempurnaan Allah, iaitu mengikut pengertiannya yang hakiki. Tidak ada tasbih, ta'til, ta'rif, itu ta'wil, dan tahkif sama sekali. Cerita tadilah. Kita beriman sudah. Bagi kita pula wajib kita berkata mengenai hal sifat-sifat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang daripada Allah mengikut kehendak Allah SWT, dan saya beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Habis cerita. Rujukan dia ialah kitab Al-Aslah wal Ajubah Usuliyah halaman 50. Wallahu a'lam bissawab. Cuba tekan. Kita berhenti sini. Habis ya? Ya.